Samsul Iskandar letak jawatan, kena gari, kena reman, kena dakwa di mahkamah. Walaupun dia bekas setiausaha politik kanan Perdana Menteri, tak kira dia siapa kan? Adalah angka 300,000, 500,000, 800,000 ringgit, malah 1.6 juta sehingga 1.78 juta. Didakwa Albert diserahkan kepada ahli-ahli politik di sana. Harus diingat ini adalah dari satu video yang didahkan. SPRM sebelum itu berkata, siapa pegawai tanggungjawab? Saya dah cakap nak bawa ke mana ni? Siapa pegawai? Tak ada seorang lagi yang dah identify nama dia kepada saya. Assalamualaikum. Hai rakan-rakan dan teman-teman sekalian. Terima kasih kerana hadir di channel saya. So guys, baru-baru ni berlaku satu perkara yang sangat menggempakan di Malaysia. Dan perkara ni perlu kita ketahui dan penting untuk kita tahu supaya kita boleh ambil iktibar daripadanya. Dan apa yang baik berlaku daripada isu ni kita ambil sebagai pengajaran, dan apa yang tak baik daripada isu ni kita ambil jadikan sebagai teladan. Samsul Iskandar letak jawatan, kena gari, kena reman, kena dakwa di mahkamah. Walaupun dia bekas setiausaha politik kanan Perdana Menteri, tak kira dia siapa ke, tetap kena dakwa kalau dituduh. Lah ni aku nak tanya Perikatan Nasional pasal adalah beberapa surat nak tanya apa tindakan Perikatan Nasional. Ni apa benda ni? Ni ni apa benda ni? Ni apa benda ni? Tolong bagi tahu Ustaz. Ni apa benda ni lagi ni? Ni apa benda ni? Apa benda ni? Apa benda? Tak ada tindakan apa-apa ke? Perikatan Nasional ada PAS tu. PAS yang selalu memperjuangkan Islam. Tolong aku tanya ni. Siapa pegawai tanggungjawab? Saya dah cakap nak bawa ke mana ni? Siapa pegawai? Tak ada seorang lagi yang dah identify nama dia kepada saya. Kenapa dah halang ni? Hello? Lawan, tetap lawan. Mana? Siapa? Nak bawa ke mana ni? Lawan, tetap lawan. Kaki, nanti ya. Of course. Sebab kenapa jumpa Tun M salah satu, terima kasih, thank you sis, thank you. Kenapa jumpa Tun M? Sebab kawan saya yang bawa saya tu, dia nasihatkan saya, kalau kamu tak jumpa Tun M, dia ada orang besar tahu ni mungkin saya sudah tertanam di dalam tong yang isi konkrit. Mungkin saya sudah tertanam. Wah, saya dengar, saya takutlah, saya panik. Sebab tu saya pun ikutlah jumpa Tun M. Bila ini dengan kawan tu? Saya pernah buat 2 laporan polis sebelum ini. Pertama kali masa saya mendedahkan skandal rasuah Sabah ni melibatkan pemimpin 15 orang sana, saya pernah terima ancaman bunuh. Itu saya ingin menekankan. Namun kawan-kawan wartawan menasihatkan saya, dedahkan. Jika kamu dedahkan, lagi berani, lagi orang yang ingin sentuh kamu tu dia tidak berani. Kan? Sebab tu saya ikutlah nasihatlah kawan-kawan wartawan tu. Minggu lepas. Ya. Hari yang berita tu keluar, hari tu lah. Lebih kurang hari tu ke sebelum tu lah. Jumpa dia di Perdana, apa nama? Sri Perdana. Ya. Yayasan Perdana. Huayu ya. Okey, speak Mandarin kan? Yang kedua, Mr. Alberti dituduh kerana memberi suapan di bawah Seksyen 17 Subsection B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009. Dan pada hari ini saya ingin maklumkan bahawa siasatan telah pun lengkap. Dan pada keesokan harinya, 2 orang akan dituduh di mahkamah, iaitu Mr. Alberti dan juga Datuk Sri Samsul Iskandar. Masing-masing akan menghadapi 5 pertuduhan, ini secara general saya sebutkan dahulu. 5 pertuduhan masing-masing di bawah Akta SPRM 2009 dan di mana pada keesokan harinya di Mahkamah Session Kuala Lumpur, kedua-duanya akan dituduh di Mahkamah Session Kuala Lumpur terlebih dahulu, dan dijangka akan dituduh lagi pada hari Jumaat di Mahkamah Session Shah Alam. Di Mahkamah Session Kuala Lumpur, kedua-duanya akan menghadapi 4 pertuduhan, iaitu seperti berikut. Datuk Sri Samsul Iskandar akan dituduh di bawah Seksyen 17 dalam kurungan Subsection A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009, iaitu menerima suapan.
Yang kedua, Mr. Alberti dituduh kerana memberi suapan di bawah Seksyen 17 Subsection B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009. Dan begitu juga di Mahkamah Session Shah Alam kalau dituduh pada hari Jumaat, di mana masing-masing akan menghadapi satu pertuduhan di bawah seksyen yang sama. Depan ya. Saya baru keluar daripada tahanan. Saya telah dikurung 7 hari. I prefer in BM lah, okay? BM English also kan BM lah. Saya telah ditahan, dikurung selama 7 hari. Saya tidak, dalam 7 hari ini saya tidak pernah lihat social media. Saya punya telefon telah disita. Saya tidak tahu apa yang berlaku di luar. Sampai saat ini pun saya tidak pernah lagi tengok berita. Okay? Jadi apa yang saya mau sampaikan sekarang, segala yang saya cakap adalah berdasarkan fakta dan asas. Sebab 7 hari saya telah diasingkan dengan dunia ini. Pada hari Jumaat pagi, lebih kurang dalam jam 10, SPM ambush rumah saya. Bila dia ambush, saya turun, saya buka pintu, buka itu tingkap. Ada satu pegawai, dia pakai sarung muka macam syaitan tau, sangat dahsyat tau. Pistol tu dia mengaju kepada saya, dia panggil saya buka pintu. Tetapi pintu tu dia orang pecah, itu safety lock telah ikat mati. Bukan saya tak mau buka. Dia panggil saya buka, saya nampak mata dia. Ini saya percaya dengan tembak saya. Saya memang percaya dengan tembak saya. Dan saya tahu mereka kata SPM, tapi saya tidak pernah tengok kad kuasa pun apa-apa warrant. Mereka kata mereka SPM. Dan ini ada, saya memang takut, saya panik masa tu. Syukur anak saya umur 13 tahun lalu di belakang, dia sangat takut. Baru pegawai tu tak berani tembak. Saya percaya dia akan tembak saya masa tu. Lepas tu mereka tendang pintu lagi. Mereka masuk. Semua yang masuk tu 7-8 orang tu semua pegang pistol, semua mengacu kepada saya pistol tu. Apa kesalahan saya? Mereka kata saya melanggar notis. Hello, come on, melanggar notis tau. Saya bukan jual dadah, saya bukan pergi rompak bank tau. Saya bukan teroris tau. Semua masuk, pertama acu pistol terhadap kepala saya. Semua masuk acu pistol. Apa yang saya boleh wujudkan ancaman kepada SPRM? Anak-anak budak kecil semua di rumah saya je. Bila masuk polis pistol atas kepala aku, panggil aku baling dekat lantai, ikat saya pakai cable tape tau. Pakai cable tape depan anak aku umur 13 saja. Lepas tu panggil saya keluarga duduk, turun ruang tamu, duduk atas sofa. Apabila kamu sentuh saya keluarga, apabila kamu sentuh saya isteri, itu pegawai-pegawai SPM ambil pistol acur saya isteri. Kamu mau menentang saya, bukan, jangan touch my family. Jangan sentuh keluarga saya. Saya yang mendedahkan, apa-apa cari saya. Ambil pistol mengacu saya isteri. Bayangkan, apa salah isteri saya? Dia tak kaitan, dia tidak tahu langsung apa-apa berhubung perkara ni. Sejak beberapa ketika yang lalu, nama Albert A muncul bertalu-talu dalam feed media sosial kita. Pemilik nama sebenar Tie Gian Ching berusia 37 tahun ini merupakan ahli perniagaan yang telah pun didakwa atas pertuduhan memberi rasuah berjumlah RM350,000 yang dikaitkan dengan permohonan lesen untuk mencari gali mineral di Sabah. Pendakwaan berlaku pada 30 Jun lalu itu turut melibatkan bekas Adun Tanjung Batu, Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi, dan bekas Adun Sindumin, Datuk Dr. Yusuf Yaakob, yang dituduh menerima rasuah daripada Albert. Saudara, jika kita merasakan RM350,000 itu adalah angka yang besar, perhatikan pendedahan seterusnya. Oktober lalu, Albert mendedahkan video berkait dakwaan skandal lesen lombong di Sabah, membabitkan pembantu timbalan Ketua Menteri Sabah ketika itu, yang juga merupakan Presiden Parti Star, Jeffrey Ketingan. Apa yang mengejutkan adalah angka RM300,000, RM500,000, RM800,000, malah RM1.6 juta sehingga RM1.78 juta. Didakwa Albert diserahkan kepada ahli-ahli politik di sana. Harus diingat, ini adalah dari satu video yang didedahkan. SPRM sebelum itu berkata mereka menyiasat secara forensik 10 video terkait yang diserahkan kepada mereka, dan pastinya ada angka-angka lain yang turut disebut. 25 November lalu, ahli perniagaan ini membuat pendedahan baru pula melibatkan Setiausaha Politik Kanan Perdana Menteri Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin apabila mendakwa dia memberikan RM629,000 kepada Syamsul dengan keyakinan memperolehi semula wang yang diberikan kepada ahli-ahli politik di Sabah. Apakah makna semua pendedahan ini, saudara, pada ketika pilihan raya Sabah akan berlangsung Sabtu ini? Dan kenapa Albert menemui bekas Perdana Menteri Tuan Dr. Mahathir Mohamad untuk menyerahkan salinan bukti, selain mendedahkan tentang pihak yang mengarahkannya membuat rakaman video skandal tersebut? SPRM setakat ini
telah memanggil wanita yang dikaitkan dengan video memaparkan Albert untuk memberi keterangan bagi membantu siasatan selain akan memanggil Albert sendiri dan Samsul Iskandar. Timing sebelum pilihan raya, pertemuan dengan Tun Dr. Mahathir menunjukkan isu ini bukan sahaja berada dalam lapis perundangan, malah turut mengambil sama dimensi politik dan kekuasaan. Lebih membimbangkan ialah perkaitannya dengan lesen pelombongan mineral bernilai jutaan ringgit, penglibatan adun-adun di Sabah, dakwaan kaitan pegawai kanan kerajaan, selain dakwaan wujudnya jerung besar dalam politik dan pentadbiran. Saudara, ini bukan kes terpencil yang melibatkan struktur kuasa. Kes ini bukan tentang seorang ahli perniagaan semata-mata, tapi tentang bagaimana kuasa, ekonomi dan rasuah saling bertembung, melibatkan masa depan sumber negara, mineral yang sepatutnya milik rakyat Sabah, bukan golongan tertentu. Isu ini juga menguji integriti kerajaan dan institusi penyiasatan, malah mempengaruhi kestabilan politik sebelum dan selepas pilihan raya. Soalan-soalan seterusnya, seperti siapakah yang mengarahkan rakaman dibuat, seperti didakwa wanita dalam video, orang tengah yang berurusan antara ahli politik dengan ahli perniagaan, dan yang lebih penting, siapakah watak yang berada di belakang tabir yang tidak pernah muncul di mana-mana media? Ini semua masih jauh dari jangkauan. Kita tidak mahu menebak terlalu jauh, seperti siapakah yang berminat dengan mineral di Sabah. Permainan geopolitik dan geoekonomi yang mungkin sedang berlangsung, dan pemain-pemain yang terlibat. Tapi berdasarkan apa yang berlaku pada ketika ini, kita mahu kebenaran terjelma dan keadilan ditegakkan. Dapatkan penjelasan seterusnya dari Sinar Harian, kerana kami membawa suara rakyat. So guys, berikutan isu yang berlaku ni banyak reaksi daripada masyarakat setempat. Nasihat saya, kita jangan bergaduh sesama sendiri. Sebab kalau kita bergaduh, tidak ada kesudahannya. Dan kita perlu menghormati setiap pendapat masing-masing. Cumanya, apa yang baik daripada pendapat seseorang itu, kita ambilkan sebagai pelajaran. Dan apa yang tak baik daripada pendapat seseorang itu, kita tinggalkan sebagai teladan. Terima kasih kerana sudah menonton. Kita jumpa di video seterusnya.